Guys, selamat kembali ke channel Bersih Keluli. Aku sekarang berada di border Thailand. Aku tadi gerak pukul 7.30 hari Selasa. Aku decide untuk gerak lepas office lepas maghrib tadi. Sebenarnya originally nak gerak hari Rabu 17 hari bulan, tapi because of weather petang tadi okay, so aku gerak je sekarang pukul 11.30 malam Malaysia. So malam ni aku akan tidur Songkla. Esok aku tak tahu nak pergi mana lagi. Aku akan bawa korang jalan-jalan Thailand. Let's go. Boom. Okay guys, selamat pagi daripada Songkla dan selamat awal Muharram kepada semua Muslim. So hari ni 17 hari bulan, hari Rabu. Macam aku cerita semalam, hari ni aku akan explore. Aku dah decide malam tadi berborak dengan Bob YP. Aku decide untuk ke Ranong, tak jadi ke Koh Samui. Aku nak cari tempat yang aku tak pernah explore. Jadi route Ranong turun ke Phuket, Krabi tu aku tak pernah lalu. Tapi kali ni, hari ni aku akan naik ke arah Chumphon, masuk ke Ranong, turun lah, tidur di Ranong. Lepas tu esok aku akan turun ke, aku akan explore Koh Lanta dan mungkin akan tidur Terang ataupun Hat Nyai. Pasal hari Jumaat malam aku kena check in di Penang. Pasal apa? Pasal hari Sabtu ada test ride motor yang dinanti-nantikan, SR 450X Vogue. Aku pun berminat dengan motor tu. Aku tahu ramai yang berminat dengan motor tu. So ini setup motor Morini aku. Kotor gila guys. So aku tak pakai sidebox pasal aku just 5 malam saja aku travel kali ni. So tengah kotor. Aku dah lap-lap sikit yang depan ni. Aku ada future eyes. Malam tadi memang membantu. Aku pakai low beam je. Masa kereta tak ada lah, aku akan pakai high beam. So hari ni aku akan pakai daytime running light saja. Dia ni projector. Okay. And then aku ada back tail lock ni supaya boleh sandar. Sini boleh sandar. And aku ada top box je lah. Hari ni aku akan ke Route 41 dulu. Aku akan makan di situ melalui Talanoi, melalui jalan Patalong tepi pantai tu. And tujuan aku pergi Thailand hari ni, first aku nak sunatkan ni motor Morini aku. Aku panggil dia Momo. Aku nak sunatkan dia, nak cross border. Dan aku nak jadi gold member guys. Selepas berusaha dengan support korang, aku dah jadi berjaya menjadi gold member kepada Hop In. Untuk jadi gold member, korang kena stay 25 malam Jadi aku dah finally, malam tadi, aku dah selama ni aku 24 malam. Aku silver hujung-hujung je, silver member. So sekarang aku dah jadi gold member. Jadi kebaikan gold member ni, satu, kau boleh check in seawal pukul 6 pagi. Dan korang boleh check out selambat pukul 4. Lepas tu ada lagi point dia double lah daripada silver. Maknanya bila kau collect point tu, so aku akan dapat double daripada sebelum ni aku dapat silver. Dan setiap kali check in, aku akan dapat, boleh pilih air kat dalam fridge tu. Selalu kena beli. No hate, just ride. Yeah. Tak kira si besar atau kecil, yang penting jiwa, bukan nak berlagak cantik. Dua roda jalan cerita, minyak bunyi, feel semua ada makna. Kapten lalu, super berbeza datang. Semua kita layan, semua kita rakam. Review jujur, bukan nak naikkan. Bersih Keluli, real bukan lakonan. Bersih Keluli, kami on the way. Motor kecil besar, semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Bersih Keluli, kami on the way. Motor kecil besar, semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. From small wheels to big machines, every ride got different dreams. No matter cheap or million price, twist the throttle, feel that life. Camera on, we keep it real, talking facts, telling what we feel. No fake talk, no plastic tone, basically this is our zone. Ride with heart, not with size, different bikes, same sunrise. No limit, no shame, no fear, two wheels screaming, we still here. Helmet sarung, kunci pusing, engine hidup, terus cruising. Yang lama kita hormat, yang baru kita sambut. Subscribers bukan nomor kosong, korang family. Kita jalan seiring sepotong konten ikhlas, tangan berminyak.
Basikal ulik, kami on the way. Motor kecil besar semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Basikal ulik, kami on the way. Motor kecil besar semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Dia kira si sebesar atau kecil, yang penting jiwa bukan nak berlagak cantik. Dua roda jalan cerita, minyak bunyi, feel semua ada makna. Kapsel lalu, semua pakai datang, semua kita layan, semua kita rakam. Review jujur, bukan nak naikkan. Basikal luli real, bukan lakonan. Basikal luli, kami on the way. Motor kecil besar semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Basikal luli, kami on the way. Motor kecil besar semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Kita tengah nak cross kepulauan di Songkhla ni. Aku letak nama di bawah. Dia berada di tasik yang besar sampai ke Talanoi sana tu. Dan tasik ni sambung terus ke laut. Aku sebenarnya boleh cross melalui Tongkang. Last time masa aku balik buat Thousand Corner few months ago, aku cross ikut Tongkang. Tapi pasal aku malas nak keluar wallet lah, aku semua dah simpan dekat dalam bag, nak kena bayar. Tak silap aku free. Bila aku dah ride, baru aku teringat balik untuk motor, government bagi free untuk naik Tongkang. Pasal masa aku balik daripada Thousand Corner tu tak kena bayaran. So kita berada di pulau. Aku suka route ni. Sebenarnya route yang daripada Hangai ke route 41 Patalong tu bagi aku boring sikit lah. Okay, nampak ni. Tasik ni besar gila guys. Sampai ke Talanoi sana, sejam lebih daripada sini. Sejam, nak dekat sejam setengah. Sampai ke hujung sana tu aku akan cross ke melalui Tasik. Talanoi tu ada jambatan, aku akan share. Ini ada lagi satu pulau. Dia cross 2 kali pulau. Aku kat dalam Thailand biasa bawa relax, chill, enjoy. Biasa kat dalam Thailand, aku akan auto cruise dekat 110. Enjoy the view, tak bawa laju.
tanya, ada yang tanya macam mana nak elakkan bontot melecet. Bila aku selalu ride jauh, aku akan ada bawa Vaseline gel tu, aku letak dekat bontot lah. And aku juga bawa krim, sudo krim yang untuk baby tu, baby pampers tu. Itu memang magic lah. Kalau melecet, letak tu satu malam, esok dah elok lah. Steel wheels hum on the open road, where the mountains whisper untold. The wind's a friend, the sky's a dome. This journey's mine. My heart's my home. Bessie Calloway, riding free through the storms and the evergreen. Bessie Calloway, chasing dreams. Every mile's a memory. Rivers run like veins in the land. The earth speaks loud when you understand. Dust and rain paint the road I roam. The bike's my compass, the wild's my poem. Sejak beli hujung March itu tak sempat nak berjalan ni. Lama dah March. Oh, lepas raya lah. Bulan puasa. So ni baru dapat peluang lah. Setiap weekend mesti ada benda. Worth buy. Macam mana dia boleh buat dengan RM50? Ya. Aku pun terkejut. Masa pergi pelancaran dia dekat China tu, aku cakap test ride dulu. Baru malam tu baru pelancaran. Bila dah test ride, aku cakap ni harga ni kalau 60 aku beli. Sekali 50. Ini kengsom guys. Jom makan. Wow, padu. Oh, pedas. Makan dulu. Seorang ke? Mana? Dari KL. Malam tadi tidur Songkla. Malam ni tidur Ranong kot. Nak buat pusing Ranong. Pasal hari Hari ni? Okey, sedap. sedap? Ya. Untuk harga dia sedap lah. Harga murah. Baloi lah.
50,000 motor lain apa tak ada yang boleh macam ni lah. Ikut shifter kan? Bang. Salam. Assalamualaikum. Salam bang. Hai, khabar? Baik. Oh, ada drone lah. Tengah fly drone. Ya. Yes, ni. Bila masuk? Dah 4 hari. 4 hari ya? 6 hari. Ah. Pergi KL baru balik. Oh, ni tengah turun ni. Ya, turun ni. Ah. Sukiman mana? Sukiman. Jadi yang tunggu Sukiman. Ada berapa ahli? Sukiman. Ada lagi 2 biji lagi kat belakang. Oh. Tapi dia orang tak masuk sini. Oh. Dia orang tu pergi Hajai. Suki. Malam tadi di rumah mana? Hajai. Malam tadi tu. Malam. Tak ada Krabi. Oh, dari Krabi. Man. You all dari mana? Saya seorang je. Baru masuk, border semalam, tidur Songkla. Ini nak naik tidur Ranong. Nong. Pusing, turun ke Krabi, balik-balik lah. Ada hari Jumaat kena pergi Penang, ada motor review. Hari Jumaat lagi 2 hari je. Tu review. Motor baru. Ya. Baik. Untuk apa tu? Vogue. Yang macam zone test tu. Tapi 2 silinder. China punya juga. China punya. Tapi Vogue ni, Masuk dah banyak kan. tapi Vogue ni yang buat BMW yang bawah 1000cc. Oh, dia yang bikin yang BM. C400 GT tu dia yang buat. Oh. F900 GS. Dia Assembly. China. China. Man. Man. Cepat. Dengan artis ni. Artis ni. Jarang jumpa ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Ya, bang. Terima kasih ya. Alright. Safe ride Vlog saya tengok. Safe ride. Okay bang. awak. Safe ride. Jumpa kat sini juga. Abang yang bawa rocking ni? Bukan yang buat rocking ni. Oh, abang bawa road glide? Yeah. Oh, okey. Ini akan datang. Hali. Ali apa? Low rider. Low rider ST. Low rider ST biar. Itu dia paling laju dia. Aku kalau ride Punya ni lah, apa yang pergi Mei Hong Song dengan kau. Oh, Pokoknya bawa. kalau low rider ST tu dah ada 2 biji, dia paling laju ni. Tak lama lagi dia depan lah. Kalau 1000 corner dia paling laju. Sekarang dia kena tinggal. Dalam? Tak tahu, buka. Boleh bawa motor ni Dah. Fly drone jap bang. Okey, tengok. Okey guys, dah nak gerak lama lepak sini. Hujan. So dijangka hujan sampai ke petang. Jadi aku akan terus ke Chumpon. Dah pakai baju hujan semua. And aku tak buat footage banyak lah. Aku buat POV pandang aku je. Pasal jalan ke Chumpon ni biasa sangat. Tak ada apa yang menarik. Let's go. So aku rasa aku akan tidur Chumpon lah malam ni because aku tengok ETA ni 5.30 keadaan hujan ni. And aku nak pergi satu tempat ni, aku takut dah gelap kalau aku buat hari ni and tak dapat fly drone kat situ. So better aku esok aku gerak awal pasal aku nak edit video. Jadi tidur Chumpon lah. Tadi lepas 41 aku rasa 2 jam lebih. Pasal hujan on off kat situ. And jumpa ramai subscribers, banyak lepak-lepak. So kalau dah duduk lepak makan memang nak gerak pun malas. Tapi hari ni memang chill je. Aku tak ada nak asyik.
Okay guys, sekarang aku nak dekat sampai Suratani. Dalam hati ada terfikir juga nak tidur Suratani. Pasal Suratani pun aku tak pernah explore. Suratani dah masuk dalam sikit kan. Kat situ pun ada hop in. Sekarang pukul time Thailand pukul 2.40, Malaysia 3.40. So memang terfikir nak masuk Suratani ataupun nak ke Chumphon. Tapi aku rasa Chumphon lah Chumphon pun ada tempat menarik juga aku nak explore. Cuma ETA tu sampai Chumphon pukul 5 Thailand, pukul 6 Malaysia. Takut dah nak gelap, so tak sempat nak explore apa-apa. Okay. Sorry kak, full 95. 95. Aku dekat PTT Suratani. Berhenti rehat sekejap. Toilet break, minum air. Sekejap panas gila. Sekejap hujan lebat tu, awan berketul-ketul kat atas. So aku pakai je baju hujan pasal aku tak nak jaket aku basah. So aku decide untuk teruskan perjalanan ke Chumphon. Lagi 3 jam, 3-4 jam dari sini. Dan aku akan tidur Chumphon pasal aku tak nak sampai ranong malam, tak boleh buat konten. And aku nak start editing untuk first episode. Chumphon pun ada tempat menarik. So kalau aku sampai siang di Chumphon, ada few things yang aku boleh cover kat situ. So esok aku gerak awal, cover Ranong pula. Hujan lebat kat depan ni. Aku nak pakai baju hujan jap. Korang boleh tengok kat sini. Nampak tau, segelap-gelap ni. Aku masih dapat mengekalkan kasut, seluar dan baju aku kering. So tadi dah panas, aku buka jaket. So nak pakai baju hujan jap. Depan tu gelap gila. Wah, oi. Ni baju hujan aku ikat dekat tail bag aku ni. Ikat mati. Kalau bawa Harley, tak kisah basah. Mana ada pakai baju hujan Harley. Tapi pakai adventure bike, kita kena kering guys. Kering tu penting. Lain dia punya feel. Aku tak tahu. Kalau bawa Harley, memang reda hujan okey je. Jom, persediaan untuk
menghadapi alright, ready guys, let's go. Wah, tak payah pakai glove. Glove pun nak kering. Kita kasih glove kering. Okay, ini pun dah cantik, seal cantik. Let's go redah, main hujan, jom. Ya. Tadi panas macam nak pitam. Gopak air. Sekarang gelap. Sedap juga hujan ni. Sejuk sikit. Tadi serius panas gila. Rasa macam berpinar mata, macam nak pitam. Alright, lagi sejam nak sampai Chumphon. Weather dah okey, nice. Dah sampai ke Chumphon. Daripada jalan besar Route 41 tu nak kena masuk ke dalam 12 km. Sebab tu ramai orang tak singgah ke Chumphon. Okay guys, aku dah sampai Chumphon. Hop in Chumphon, tak jadi pergi Ranong. Pasal kalau aku pergi Ranong, aku sampai malam, aku susah nak edit video. So sekarang aku sampai Chumphon masih siang. Tadi dah rest-rest, dah melabur dekat toilet. Tu lah. So motor dalam keadaan yang baik. Very nice. Kotor sikit. So far so good, tak ada masalah. So macam aku tunjuk tadi, tailback GV. Box semua aku bawa naik atas. Okay. So sekarang aku nak pergi makan. Aku nak tapau 7E, duduk bilik sampai siap editing, post. Farida dah close guys. Dah jadi restoran lain.
dah jadi non halal punya restoran. Jadi sebenarnya the reason why aku nak duduk sini pun because of senang, depan Hop In ni ada Farida halal food. Sekarang dah tak ada. Memang lagi kurang lah reason untuk nak singgah Chumpon lepas ni. Ni lah, sepatutnya sini Farida. Ui, accident. Aduh, Mama tu main keluar je. Aduh, accident. Jadi malam ni 7E lagi lah. Dulu 3 tahun lepas aku ada datang sini makan kat Farida tu. Hari ni bawa YP suruh aku try dia punya kerangkengkai, paling sedap kat ni, dia cakap. Tapi tak ada peluang lah pasal Farida dah tutup. Jadi hari ni lah restoran aku, 7E lagi. Let's go. Pasal kalau aku pergi mencari kedai, confirm lambat. Makanan untuk malam ni dan esok pagi. Jadi aku akan habiskan video di sini pasal aku nak balik edit video. Thank you so much guys for watching. Thank you for all the channel sponsor, individual dan corporate sponsor. Tunggu episod yang seterusnya. Aku akan explore Ranong punya loop. Kalau sempat aku akan pergi ke Koh Lanta. Aku target untuk tidur Krabi ataupun Terang ataupun Haknya, tengoklah. And lusa aku nak kena pergi Penang pasal ada test ride motor baru guys, Vogue SR450X yang ditunggu-tunggu tu. Jadi aku habiskan video di sini. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Let's go home.